Ke dalam tu parking. Tu ni pasar Corasta. Tadi tu kita lalu itu makan ni ais tingkap yang ni ais kepal, ais tengok tu. Nak pergi mama padahal baru aja nak ini. Tak jadi mama. Ya Allah, ni di biskut Tambun. Asam-asam, jeruk-jeruk. Ini sarap ini makan sini je. Kereta beratur panjang je. Orang-orang naik motor bukan nak bawa kereta kat sini. Penang Corasta. Ini drink. Dia macam mixu. Ciklap punya. Kita makan cendol, makan apa? Laksa, cendol. Yang tadi tu lah best betul. Ada paiti, ada cendol, ada nasi apa dalca. Semua di situ ada lah, semua situ memang best lah. Okay. Ni kita ni Pasar Corasta. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Kita sambung lagi video kita kali ni ya. Tadi dah tak boleh kan? Nak masuk beratur ni. Nak masuk pun tak boleh. Tu ke dalam tu parking. Tu ni Pasar Corasta. Tadi tu kita lalu itu makan ni ais tingkap yang ni ais kepal, ais lemon, ais kelapa, ais sama macam-macam. Yang ni ini pun dah nak beli cendol tu pun beratur macam tu. Bukan nak beli cendol tu lah, beli ais kepal tadi tu. Ni lah yang ais kepal tu kata tu apa yang famous tu. Yang dalam apa tu cerita apa itu tak ingat. Tapi lah ais kepal dia ni. Ni jeruk pali tu. Ni. Mana berhenti je. Oh tak boleh nak berhenti pa. Memang tak boleh pa. Memang tak boleh lah kita berhenti ni. Ni depan IPK Pulau Pinang. Ni ais tingkap ni orang tadi tu beratur beli ais tingkap tu. Itu Maidin tu sana. Masih ada Maidin, bukan ditutup. Tu kata siapa yang tutup Oh, Maidin buka lagi. Depan tadi belakang tadi tu. Ini ini nak apa? Ni orang ni berhenti kat sini, parking sini. Suka hatinya parking. Tol parking ada yang tunggu tak apa. Tu. Kalau nak beli barang-barangan sini lah. Ni kedai-kedai ni beli-beli barang macam ni. Penang Badness. Ni Komtar tu sana Komtar, sana Komtar. Ini jalan penyeberangan jalan kaki tu, Komtar Top Aquarium World dekat Komtar. Itulah tadi tu ya, tengok dengan beraturnya memang luar biasa lah. Ais kepal, nasi kandar, memang tak dapatnya lah kita nak merasakan itu. Jadi nanti ya. Ni ya, tadi Corasta pun dah susah sikit. Dah penuh dah. Kita nak pusing-pusing nak mencari pun susah sikit. Jadi ni kita cari, kita tukar plan tempat lain kita tengok juga macam mana. Dah memang dah itulah jalan-jalan. Ni Hong Leong Beng. Jalan apa? Sikit-sikit. Jadi kita tengok nanti macam mana. Tu yang ramai dia orang tu pergi sini tu selalu bawa motor. So kereta ni agak susah sikit untuk parking. Tu nak masuk slow ni. Tadi yang lalu belakang lah, jadi belakang mana ni dah masuk tadi. Di Embassy. Di Embassy Hotel. Kita cuba tadi tu yang tempat ada nasi dalca, ada cendol, ada paiti. Lepas tu ada apa lagi tadi, entahlah ada apa. Tapi memang best lah. Nanti cuba dan kita tengok. Tadi kita lalu di sini juga. Dari sini tu di Embassy Hotel tu. Tapi kita tak tahulah, macam tadi ada yang parking.
boleh ke tidaknya parking kat situ. Kita sini aja lah kan. Kat sini kan. Sebelah kanan tu aja kan. Ni dan hari Ahad ni memang orang keluar semua. Besok lagi kita cuti kan. Dari Malaysia ni cuti. Hari Isnin memanglah semua keluar. Yang belakang ni tak pakai kot. Rasa depan ni tadi, depan ni memang penuh tu. Sebab bangunan ni kan luas sangat apa. Orang I fikir nak menuju ke sana pun memang begitu luas. Okey, insya-Allah dapatlah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tu boleh payah pakai ni. Hilang. Kakak ada duit cash kah? Mana ada? Kakak. Jangan 20. Oh, dia semali. boleh dicampur-campur. Tengok mama pun ada sikit ni. Ada 20. Boleh pakai tu cukup 20. Tengok dah. Yang rasanya internasional punya. Ini kan macam Selangor. Kau belanja apa nak semua pakai QR. Di sini rasa makan ni tak pakai. Jalan Pichon. Semua pada kiri rasanya. Parking ini tapi lah parking tu. Kesu rasanya buat. Kita bas kita pakai bas. Ada mana? Ada parking. Tak ada orang pakai. Oh, 2 kali tawaf kita. Dah memang macam gini ya. Kita tengok lagi macam mana nanti. Kita ambil yang ke sebelah kanan. Kita parking dekat situ ya, Alam Indah Bangkit Hall. Tadi kita dah makan, pusing sana, pusing sini. Berapa kali kita berpusing-pusing. Lepas tu kita makan tadi, dapatlah juga merasa nasi kandar dekat pokok ketapang. Itu tadi teringin nak makan dekat ni. Apa itu Pak tadi Pak? Yang ada itu tak boleh parking kat tepi tu tadi, depan balai polis tadi tu apa? Yang dalca apa tadi? Salai ya? Warisan ya? Salai warisan ke apa? Tadi depan balai polis tadi, tapi belah belakang lah. Jadi tak dapat spot parking pun tak dapat. Jadi kita pun pusing lagi, around lagi. Dapatlah pergi ke pokok nasi kandar, pokok ketapang. Ni 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 belum boleh tujuannya. Nyebrang tu untuk sana, kita di sini.
Enggak menyeberangnya mana? Tunggulah dulu. Ya kita nak menyeberang ke sana. Sana, ke sana. Sana ke sana. Itu Chorasta itu lah itu. Sudah itu Komta. Itu. Itu. Kita nak ke Chorasta. Jadi kita tunggu dulu. Ni biasa selalu rasanya hop on tak ada ya. Dari tadi tak nampak pun. Rasanya tak ada kot. Tu Medan Lebuh Campbell. Sepatutnya kita dialah ke sana. Ke sana. Nah Hamidiah, jom. Dari sini pula. Ni tempat belanja sini kak. Yang tempat belanja tu. Yang beg-beg itu. Murah jugalah kak. Murah juga beg Penang tu. Oh. Ni ada ya. Mana tengok dulu lah kita sana ya, jom. Tengok-tengok sambil nengok nak. Ya Allah. Itu bacaan I Love Penang tu. Ini boleh lah ni beg macam ni kak. Ni kak. Ada Penangnya. Hah? Ini yang besar ni ya. Anak patung itu Mr. Bean kakak lah tu. Ni untuk belanja di sini. Nah, yang kecil gini boleh lah kalau mama. Begnya mama masih cantik lagi. Hai kapan? Ni dalam ini pasar Chorasta dalam ni ya. Ni kak. Inilah pasar. Itu dulu lah, beli itu dulu lah. Tengok nanti macam mana yang ais kepal yang famous tu. Kombucha coffee tea kat dalam sana. Sebab luar biasa pula ais kepal tu. Oh ni, ini pun pasar. Ini pasar Chorasta tadi yang baju-baju apa semua pak. Yang ni pasar-pasar ni. Yang jeruk-jeruk itu. Sana. Sebelah sini, selepas ini. Ini pun pasar Chorasta juga. Itu Chorasta Walk, tapi yang ini makan makanan, yang sana tadi baju-baju. Durian. Arti durian. Boleh kak, Assalamualaikum, cari apa? Yuk. Kok baunya ngeri sangat. Ya Allah. Ya Allah itu pak. Tengok tu. Nak pergi mama padahal baru aja nak ini. Oh tak jadi mama. Ya Allah inilah ice tingkap Penang. Ya Allah beratunya macam ni. Tak daya lah. Dengan panas macam ni. Allah dia orang luar biasa memang. Kita nak ke sini. Pada Penang sini. Kita masuk tak habis lagi tu ais kepal tadi. Ais tingkap. Rupanya itu ais kepal je. Ni Nasi burger mak? Buyau. Buyau. Kan nasi burger. Yang buyau. Buyau. Masa burgernya mak? Burger buyau.
masuk pasar kayak gini. Oh, itu. Sini semua pasar ni niaga makanan aja. Kita beli tu tadi biskut Tambun. Asam-asam, jeruk. Itu biskut Tambun tu. Coras sawo. Tak ada apa buah ni. Buah berangan. Ni support local art. Ni lah local art. Ni kak local art. Kalau back design itu 20 ni. Heritage. Itu sana itu. Kalau nak yang itu RM20 printing. Ini bag yang ini macam gini kak, yang agak lain sikit tuh. Ya kan? Kalau ini biasa. Mana nak ni? Oh, yang kecil-kecil itu. Untuk mama boleh tuh, kalau untuk ini itu hantar kakak, ambil kakak. Berapa ringgit dia? Ini kok custom 30 ah. Ni. Bunyi dia. Tadi kita masuk ke 3D Art Gallery, tapi tak ada pula yang kena. Nantilah kita tengok-tengok. Di sini pasar tu, tapi kena ini jugalah area beli-beli baju. Oh, itu Maidin Borong. Seborong Maidin. Artu kata Maidin tutup. Yang mana pula yang tutup Artu kata tutup pula Maidin, tapi mana pula Maidin yang tutup ya? Maidin mana katanya tutup? Oh iya. Ini beg yang tu cantik juga ya. Oh iya, seluar itu pak. Ini yang punya Mamar itu, BR itu kan? Beg yang punya Mamar itu apa namanya? Bukan beg yang itu. Beg yang macam gitu kan, besar itu. Ini besar sangat ini. Besar sangat loh. Dulu mama teringin sangat ada macam gini. Itu beg. Ini berapa? Berapa? 25. Ini yang cantik yang biru tu kan, yang papa pegang tu. Tapi ini, Kalau mau pakai color dia. Yang ni kalau ni cantik ni. Tapi Caca tengok dulu. Boleh tengok berapa? Ini dia apa ya? Kakak sini. Jom kita menyeberang. Ini tak apa lah. Ini ke sana. Oh, sana tu. Cepat. Itu dia tengah itu. Tengah bunyi. Kita jalan dah. Okey. Kita menyeberang, sudah menyeberang. Kalau tadi loh, itu ada buy roti bakar Bengkok. Aduh, nak pergi cari inilah nih, tanda sawam. Oh, kira tak ada tangga. Habis kita kalau tak ada tangga. Oke, kita tadi dah pergi ke Jeruk Pali. Tengok tadi ais tingkap. Astagfirullahaladzim. Tak daya. Beratur panjangnya. Orang kalau pergi Penang, rasalah ais tingkap tu ya. Sebelah pasar Corasta tu je. Sebelah
Jeruk pali je. Oh, panasnya. Kita nak mengarah ke tempat parking. Kita nak ke parking kereta. Ni kita naik ke atas ke tempat lift. Kita tunggu dulu lift. Okey, ni lift, kita naik. ISDN. Ni tadi belanja kita sini. Ini namanya Penang Bazaar. Penang Bazaar. Sana tadi pasar Corasta. Ini APK. Dah kita dah belanja di Jeruk Pali. Dah kita dah masuk parking. Alhamdulillah parking. Tak terfikir pula parking kat situ dia apa ya. Dah makan ibu pejabat polis kontijen Pulau Pinang. Ni dia. Jadi dah semua. Sekarang kita ke destinasi yang iyalah ke jalan destinasi bas ke destinasi yang lain pula di bas tingkat ke destinasi yang lain. Ini kita ni pula di sini. Itu dah jalan tu kereta. Itu dah jalan. Dia tak bagi langsung ya. Oh, itu cuma dari situ terpindah ke ini. 400 meters, turn right toward Jalan Sultan Ahmed Shah. Tu bas tadi bertingkat. Pasal ketiak. Yalah jalan macam tu je. Lepas tu lepas makan kita. Okey, kita nak menuju ke destinasi yang lain. Kemana? Ikuti je. Kita nak pergi Padang Kota Lama. Sebenarnya tak jauh mana, tapi jalan kaki dengan panas macam ni. Padang Kota Lama tu kita mungkin untuk parking kat situ, mungkin boleh jalan tempat lain. Kita tengok nanti macam mana. Okey, kita tutup dulu ya. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Panas ni.